Ada tak bos nak beli satu kereta untuk bini atau anak baru habis sekolah, nak pakai, nak senang maintain, nak spare part banyak, nak minyak jimat, nak tahun baru, tak ada masalah punya. Okey, penting boleh buat full loan Okey, ini hari bisa nak recommend ini tahun 2019 punya Persona 1.6 Executive Okey, ini hari new facelift punya 2019, cuma nak jual 24,800 saja Okey, lagi satu boleh buat full loan bulanan baru 300. Memang boleh kata mampu milik dia. Sekarang bisa di review ini kita kasih bos dia. Selamat petang bos. Jadi ini hari nak recommend ini tahun 2019 new facelift ini Persona 1.6 Auto Executive model. Okey, kereta ni cap masih original sampai sekarang, tiada kemalangan, tak ada banjir Ini kereta boleh kata tahan pakai ni lah. Satu, nombor dua memang jimat minyak, nombor tiga spare part sama dengan maintenance tak ada masalah, mana-mana kedai boleh buat lah. Pakai ni jenis kereta tak risau punya, lain kali nak jual pun tak ada masalah. Okey, ini kereta owner lama memang jaga cat original, tak ada banjir, tak ada accident, kereta masih cat semua cantik-cantik lagi, lawa-lawa. Mileage pun tak tinggi mileage baru 70,000 saja, dalam 60 lebih lah, tak sampai 70 Owner cerita pun ada kurang pakai punya indikator. Semua elok, lampu kiri kanan depan belakang boleh kata macam baru cantik-cantik. Tayar bunga 80% tebal, boleh pakai 2 tahun tak ada masalah lah. Okey, Persona jenis yang boleh tahan pakai, sama dengan mana-mana kedai workshop boleh maintain, tak risau punya kereta. Start jalan jauh tak ada masalah, cuma nak maintain servis saja Okey, tahun 2019 ini hari cuma nak jual harga 24,800 saja Ini kereta baru masuk kotor sikit. Okey, seat kotor sikit lah, tapi tak ada langgar, tak ada accident Kereta memang owner memang pakai cermat punya ni kereta. Okey, tahun 2019 punya Persona 1.6 Auto Executive model Ini hari cuma nak jual 24,800 sajalah. Okey, buat full loan bulanan 300 lebih Kalau bos minat cepat contact Misteri. Setiap hari Misteri akan post 2 video tolong bos dapatkan kereta terpakai harga termurah dekat Malaysia. Sila follow Misteri punya video, sekurang-kurang boleh dapat kereta yang bos suka lah. Thank you bos support.